Okay, hari ni saya nak ajar anda semua makeup ala-ala Douyin. Yang makeup comel-comel, cute-cute macam saya tu. Untuk model kita hari ni, kulit beliau agak kering. So, kalau korang semua jenis yang kulit kering, tapi nak makeup yang glow-glow, sini saya ajar korang. Jangan lupa save video ni. Ini dia, serum 7 bunga seri pengantin. Bukan je penyelamat bagi korang yang kulit kering, tapi ramuan serum ni akan merawat kulit korang tau. Dia boleh merawat kulit-kulit merekah, merawat eczema dan yang paling penting, boleh buat urutan muka menggunakan gua sha. Memang menjadi. Lepas tu korang massage bagi dia masuk dalam kulit. Ni pula moisturizer paling berhantu abad ni. Sentiasa sold out. Sorry tau guys. Saya dah order banyak gila tapi still habis tanpa dijangka. Moisturizer ni ada Bright Boost teknologi. Bukan sahaja melembab tapi mencerah secara semula jadi. So makeup korang akan nampak fresh je. Nampak tu hasil dia. Glowing. Kulit korang nampak bright dan juga dah ready untuk di makeup kan. Macam biasa, kalau kulit korang medium ke cerah, korang perlukan pink corrector untuk menutup segala dark circle dan juga kesan-kesan jerawat yang kehitaman. Dab-dab secara lembut, tak perlu banyak-banyak sangat pun tak apa. Sebab nanti kita akan layerkan dengan concealer pula. Concealer yang saya gunakan untuk model ni kod 30. Sesuai bagi anda yang kulit light to medium. Bagi korang yang banyak garis halus bawah mata, elakkan concealer jenis cream. Better guna jenis liquid macam ni. Untuk makeup Douyin ni, base bawah mata korang kena cerah sikit. Sebab nanti nak lukis efek eye bag tu. Kiranya kena tutup dark circle tu betul-betul. Okay? Ini dia Collagen Serum Foundation pertama di Malaysia. Efek yang sangat best. Amat natural. Coverage yang cantik and sesuai bagi anda yang suka look makeup no makeup style. Nampak tak betapa cahayanya foundation ni? Macam air guys. Tapi korang mesti kagum gila dengan kemasan dan finishing foundation ni. Tambah pula dengan 3 titisan magic booster ni, memang melekat helok kat kulit korang guys. Orang semua mesti pelik. Dah lah makeup natural tapi tahan lama pula tu. Foundation ni memang tak cerewet langsung. That's why saya keluarkan foundation ni 3 warna je. Kalau korang rasa cerah, ambil je light. Kalau korang rasa kulit korang macam gelap, ambil je dark. Kalau tak cerah, tak gelap, ambil je medium. Confirm sesuai guys. Lepas base dah settle, spray setting spray sekali lagi untuk lock foundation korang. Sekarang saya akan apply sekali lagi liquid concealer di tempat-tempat highlight untuk mengemaskan lagi look Douyin tu nanti. Lepas tu tambahkan shading cream supaya wajah korang nampak lebih dimensi. Highlight dah, shading dah, tibalah masa untuk cream blusher. Yang saya gunakan ni coat brownish red. Lepas tu korang setkan dengan setting spray sekali lagi supaya base korang terletak cantik, natural, kemas dan tahan lama. Kat sini saya nak bagi korang satu tips. Spray banyak-banyak sampai basah satu muka. Lepas tu korang kipaskan supaya cepat kering. Tips ni akan buatkan makeup korang nampak macam porselin. Lepas tu set terus base korang tadi dengan loose powder translucent daripada Alha Alfa ni. Finishing dia nampak halus, mulus, gebu, sangat-sangat flawless tau guys. Bagi anda yang nak nampak betul-betul fresh, nak nampak berseri-seri, gunakan pula loose powder warna pink ni dekat bawah mata. Auto nampak muda 10 tahun guys. So makcik-makcik sila amalkan. Right? Confirm berbeza. Yang ni pula eyeshadow terbaru Artistry Scent. Yang ni saya tak nak cakap banyak sebab nanti saya nak buat video asing menggunakan eyeshadow terbaru ni. Korang tengoklah glitter mahal dia ni. Dia saing-saing Tom Ford guys yang harga 500 lebih tu. Alha Alfa punya berapa je harga dia. So korang jangan lupa cuba. Okay? Lepas eyeshadow, eyeliner lah pula. Macam mana nak terus lukis eyeliner? Senang je, join kelas saya nanti. Okay? Yang ini pula Dimensional Mascara, sesuai bagi korang yang nak dapatkan bulu mata panjang melentik tahan 24 jam. 24 hari pun boleh selagi korang tak cuci, dia tak tanggal. Kalau korang nak maskara mesra wuduk, senang nak ditanggalkan dengan hanya menggunakan air, bolehlah try Doll Eye Mascara daripada kami. Yang ni pula dengan eyeshadow yang sama, saya akan gunakan untuk anda lukis kening. Korang just brush, fill in kening-kening yang rongak-rongak tu. Lepas tu korang brush dan gunakan ini dia produk yang bakal muncul tidak lama lagi, glue untuk kening. So kening korang akan nampak lebih natural, terpacak-pacak. Kalau korang nak bibir nampak lebih seksi, korang boleh lukis dengan lip liner. Lip matte terbaik daripada Alha Alfa Cosmetics. Yang ini adalah kod Coral Bell. Coral Bell ni banyak gila terjual dan sangat-sangat famous. Last sekali, jangan lupa lock lagi sekali makeup korang dan inilah hasilnya.